Sangat ramai orang yang terjebak beli emas sebab ikut-ikut orang. Tengok kawan beli, dia pun rasa nak beli. Tapi masalahnya, dia gunakan duit kecemasan. Dalam kepala, fikir yang bulan depan harga emas mesti naik. Bolehlah aku jual untuk untung cepat. Tapi, apa yang terjadi? Bulan depan harga jatuh. Tiba-tiba pula ada kecemasan perlukan duit segera. Nak tak nak, emas tu terpaksa dijual. Lepas tu tambah lagi dengan spread, rugi berganda. Dan bila dah rasa rugi, mula datang perasaan serik. Insaf. Dah tak nak simpan emas lagi. Sampai ada yang terus salahkan emas, kononnya emas ni punca kerugian. Hakikatnya, bukan emas yang salah. Yang salahnya ialah bila kita tak nak belajar ilmu emas. Kena ingat, emas ni bukanlah skin cepat kaya. Asasnya, emas untuk simpanan jangka panjang minimum 2 tahun dan ke atas. Bukan beli bulan ni, bulan depan dah nak jual. Dan yang paling penting, beli emas hanya dengan duit lebihan dan bukannya duit kecemasan. Bila ada ilmu, kita tahu cara simpan dengan betul, dan bila simpan dengan betul, emas akan jadi penyelamat dan bukannya punca masalah. Kalau tuan-puan nak belajar cara simpan emas dengan betul, boleh rujuk pin video cara daftar akaun Public Gold. Nanti saya akan guide tuan-puan sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.